Tapi nak dipendekkan cerita, sebab kita nak cerita pasal zaman depan lagi. Waktu saya pegang Badan Wakil Pelajar MSM Transcan tu, kita berjaya bawa MSM Transcan top 3 MSM yang paling cantik, paling kemas. Waktu tu ada Top 3 Malaysia? Kita pergi 5K je. Ya, macam kemas yang orang Jepun punya 5S. Okay. 5S. 5S tu macam S tu apa dia tu? Steady apa benda tu. Dulu kan ada 5S untuk kebersihan. Tak pasti. Dulu waktu tu popular lah. Saya punya MSM one of the top lah. Dan tu MSM saya buat pertandingan MSM paling cantik. Dia punya, kita panggil apa, orang YB dia akan turun lah, YDP dia akan turun tengok mana MSM paling cantik. Dan MSM Transcan nombor 1 kan, nombor 3, top 3 tak ingat. Tapi yang saya ingat, saya dijemput pergi ke Hotel Flamingo Kuala Lumpur waktu Form 5, sebab kita dapat anugerah Badan Kepimpinan Pelajar Terbaik MSM se-Malaysia. Nombor 1? Nombor 1 tu. MSM se-Malaysia. Sebab apa? Sebab dia pergi, dia tengok cara kita kemaskan, cara kita punya kepimpinan kita. Waktu dia judge tu lah. So dia wujudkan satu award yang tak pernah wujud. Badan Kepimpinan Pelajar Terbaik satu Malaysia. Masya Allah. Daripada nothing. Maksudnya. So apa yang Abang Nas buat waktu manage tu? Tapi waktu tu kepimpinan saya agak bagus lah. Cara saya uruskan tim, ketegasan saya. Ada orang benci saya, ada orang suka saya. Biasalah ketua kan. Memang jadi strict lah. Saya menjaga disiplin. Memang kalau pukul 7, pukul 6 tu kena semua pergi subuh jemaah, saya makan kunci pintu, saya akan jaga. Every single thing saya akan jaga. So masa kita present dekat YDP tu, dia nampak lah kita macam wow, teraturnya kepimpinan MSM Transcan ni. Padahal kita bukan MSM top pun. MSM top dan tu MSM Taiping itu top. So memang orang yang apa? Orang yang ditakuti lah oleh student-student lain. Saya pun tak tahu, tak pernah buat survey.